Hari ini kita masuk satu lagi bab, iaitu bab yang kelima bagi tingkatan 1. Okey. Tajuk bab yang kelima bagi tingkatan 1 ialah kegemilangan Melaka. Okey, dalam bab yang keempat kita telah melihat pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Betul. Kita telah lihat bagaimana Parmeswara, seorang putera Raja Palembang, mengasaskan sebuah kerajaan yang bernama Melaka setelah mengharungi beberapa rintangan. Apabila kerajaan Majapahit mengancam, Parmeswara melarikan diri ke Temasek. Di Temasek, dia telah membunuh Temagi, menyebabkan Siam pun marah terhadap Parmeswara. Kemudian dari Temasek, Parmeswara melarikan diri ke Muar, Ujung Sening, Bertam, kemudian tibalah di sebuah perkampungan. Siapa yang duduk gendam? Tibalah di sebuah perkampungan Melayu di mana beliau akan melihat satu kejadian yang aneh apabila anjing buruannya kena tendang dengan pelanduk. Sempena nama pokok yang Parmeswara sedang sandar ketika itu untuk berehat dijadikan nama Melaka. Satu lagi teori pula mengatakan bahawa Melaka ini berasal daripada perkataan bahasa Arab, Mulaka ataupun Malakat. Kemudian kita telah melihat kegigihan Parmeswara dalam memajukan negeri Melaka sehinggalah muncul sebagai sebuah pusat perdagangan yang termaju penting di rantau Asia Tenggara. Hari ini bab yang kita akan lihat adalah bab yang berkaitan dengan kegemilangan negeri Melaka. Kita akan lihat apakah dan bagaimanakah negeri Melaka akan muncul sebagai sebuah kerajaan yang gemilang. Okey. Jadi bab ini tajuknya berjudul Kegemilangan Melaka. Kita ada 6 subtopik. Yang pertama ialah pentadbiran yang sistematik. Yang kedua, pusat perdagangan. Yang ketiga, kematangan hubungan luar. Yang keempat, pusat pengembangan agama Islam. Yang kelima, pusat kegiatan ilmu. Dan yang keenam ialah perluasan kuasa. Ini adalah topik-topik yang perlu kita kuasai dalam bab yang kelima ini. Okey, sekarang kita lihat topik yang pertama, pentadbiran yang sistematik. Bagi negeri Melaka, sistem pembesar yang diamalkan ialah sistem pembesar 4 lipatan. Okey? Boleh faham? Di bucu ni, okey, di bucu ni biasanya kita ada raja. Okey. Biasanya kita lukis dalam bentuk piramid
sebabnya piramid ini akan menggambarkan jumlah pembesar. Katakan pembesar berempat tak ramai, yang ni saja. Pembesar berlapan ramai sikit, 16 ramai sikit dan 32 ramai. Boleh faham? Okey. Kita panggil sistem pembesar 4 lipatan sebabnya bila kamu ambil kertas tu kamu lipat jadi 4 kolom. Kamu lipat sekali lagi dia akan jadi 8. Kamu lipat sekali lagi dia akan jadi 16. Kamu lipat satu lagi dia jadi 32. Maksud di sini ada 4 pembesar yang utama. Okey? Ada berapa pembesar yang utama? Okey, ada 4 pembesar yang utama. Okey. Pembesar berempat. Mereka ni akan dibantu oleh 8 orang. Kita panggil pembesar berlapan. Dan pembesar berlapan ini akan dibantu oleh 16 orang. Kita panggil pembesar 16. Dan akhir sekali 16 orang pembesar itu akan dibantu oleh 32 orang. Boleh faham? Boleh faham? Sebab itu kita panggil sistem pembesar 4 lipatan. Okey, kalau kamu lihat di depan gambar ini menunjukkan susun duduk pembesar di Balai Rong Seri semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita nak tahu. Okey, kenapa kita ambil gambar ini? Sebab kita nak gambarkan apa dia? Pentadbiran Melaka adalah satu pentadbiran yang sistematik. Bukan semua orang boleh duduk suka hati tanpa ada sebarang protokol. Faham? Di mana kedudukan pembesar-pembesar ini? Macam mana kamu nak menghadap sultan atau raja? Semua ni ada di sini. Okey. Sultan merupakan pemerintah tertinggi sesebuah kerajaan. Buku teks. Buka bab 5. Okay, kamu duduk. Diikuti dengan bendahara. Diikuti dengan pengulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Ini merupakan pembesar berempat, iaitu siapa dia? Bendahara, pengulu bendahari, temenggung dan laksamana. Boleh faham? Ada berapa orang? Berapa orang? 4 orang. Kamu kena hafal. Okey? Bendahara, pengulu bendahari, temenggung dan laksamana. Bendahara ni hari ini kita boleh anggap sebagai Perdana Menteri. Okey? Pengulu bendahari, bila sebut bendahari mesti berkaitan dengan kewangan, betul? Adalah bagaikan atau sama taraf dengan Menteri Kewangan hari ini. Temenggung sebagai Ketua Polis, Laksamana sebagai Ketua Angkatan Tentera Laut hari ini. Okey. Mari kita lihat bendahara. Apakah fungsi atau tanggungjawab bendahara dalam pentadbiran Kerajaan Melaka? Okey. Kita lihat. Iaitu bendahara merupakan penasihat raja dalam pentadbiran. Okey. Bendahara merupakan penasihat raja dalam pentadbiran. Okey.
Menteri Utama. Dalam banyak-banyak menteri, dalam banyak-banyak pembesar atau jawatan, jawatan bendahara merupakan jawatan paling penting. Boleh faham? Okey. Dalam sejarah Melaka, terdapat seorang bendahara yang cukup popular, cukup gemilang, yang kita kenalinya dengan nama Bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak. Okey. Bendahara Tun Perak pernah menjadi bendahara untuk 4 orang Sultan Melaka. Okey. Dan selepas meninggal dunia, disebabkan tidak ada bendahara yang cekap seperti Bendahara Tun Perak, Melaka mula mengalami kemerosotan. Okey. Ketua Terus Angkatan Perang. Kamu tengok di sini. Bendahara juga akan mengetuai. Dia sama seperti ketua tentera. Okey. Bila nak berperang, bendahara akan menyertai perang tersebut. Ketua Terus Angkatan Perang. Sebab biasanya Sultan dia tidak boleh pergi berperang. Faham? Ketua Hakim. Kamu tengok. Dan katakan Sultan sakit. Sakit kita kata gering. G-E-R-I-N-G. Ataupun berada di luar negara. Waktu tu bendahara akan menjadi pemangku Sultan. Maksudnya bendahara akan menjalankan tugas-tugas Sultan. Okey, kamu bayangkan betapa pentingnya jawatan bendahara dalam pentadbiran kerajaan Melaka. Dalam kerajaan Melaka, kalau kamu lihat buku teks kamu, muka surat 60, di bahagian pencerna minda, kamu boleh tengok di situ susunan bendahara dalam kerajaan Melaka. Yang pertama ialah Tun Pepatik Besar ataupun Sri Wak Raja. Yang kedua, Sri Amar Diraja. Ketiga, Tun Pepatik Sedang ataupun dikenali sebagai Sri Wak Raja. Yang keempat, Tun Ali yang mengambil gelaran Sri Nara Diraja. Bendahara kelima inilah sangat penting, iaitu Bendahara Tun Perak yang akan mengambil gelaran Paduka Raja. Kemudian selepas Tun Perak, Tun Pepatik Putih, Tun Mutahir atau dikenali sebagai Sri Maharaja, dan Paduka Tuan atau dikenali sebagai Bendahara Lubuk Batu atau Tepuk. Okey. Seterusnya, Pengulu Bendahari. Cikgu dah bagi tahu, Pengulu Bendahari ibarat Menteri Kewangan hari ini. Tugas Pengulu Bendahari yang pertama ialah Ketua Segala Bendahari. Okey. Dia sebab kita panggil penghulu bendahari, maksudnya untuk bendahari dia adalah penghulu ataupun ketua. Okey. Yang kedua, Ketua Urus Setia Istana. Okey, dalam hal-hal urusan istana, penghulu bendahari merupakan ketuanya. Okey. Dan Ketua Segala Syah Bandar. Syah Bandar merupakan orang yang bertanggungjawab menjaga pelabuhan-pelabuhan Melaka. Okey?
Mereka inilah yang akan menguruskan kehadiran pedagang-pedagang dari pelbagai negara seperti negara China, Gujarat, Arab dan sebagainya. Okey. Mereka kena memberi layanan, mereka yang menentukan kadar cukai, mereka yang akan menguruskan keperluan-keperluan para saudagar-saudagar ini. Okey. Dan okey. Disebabkan perdagangan merupakan punca pendapatan utama, saudagar-saudagar ini akan membayar cukai dan sebagainya. Syah bandar diletakkan di bawah saudagar-saudagar ini. Boleh faham? Dan satu lagi, tugas pengulu bendahari ialah pemungut asil atau ufti. Pemungut asil atau ufti. Seterusnya, Temenggung. Temenggung merupakan ketua polis dan penjara. Okey, beliau juga merupakan penguasa bandar Melaka. Okey, iaitu dialah yang akan menjaga keselamatan dan keamanan bagi bandar Melaka, menguruskan protokol istana. Protokol kamu tahu? Kalau Sultan nak berangkat keluar, katakan nak pergi sembahyang Jumaat ataupun keluar negara, dia tak boleh jalan keluar istana begitu saja, betul? Perlu diiringi menteri-menteri, perlu diiringi pembesar-pembesar keselamatan dan segala-galanya. Kalau orang ataupun kedutaan asing ataupun wakil asing nak datang menghadap Sultan, dia ada protokol. Yang menguruskan protokol-protokol ini ialah Temenggung. Dan seterusnya, Temenggung juga merupakan hakim di darat. Hakim di mana? Di darat. Walaupun merupakan hakim di darat, ketua hakimnya ialah bendahara. Okey. Laksmana merupakan ketua angkatan laut, ketua duta, iaitu kalau kita nak hantar perwakilan-perwakilan ke luar negara, kita akan panggil mereka sebagai duta. Kita nak hantar wakil kita. Boleh faham? Untuk banyak-banyak duta tu, ketua ialah seorang sahaja, iaitu Laksmana. Dan mengetuai utusan. Okey, katakan Sultan nak bagi tahu sesuatu kepada kerajaan lain atau menghantar utusan dan sebagainya, Laksmana yang akan mengetuai rombongan tersebut. Okey, di sini apa yang kita boleh lihat ialah pentadbiran negeri Melaka tersusun, sistematik. Ada sebarang soalan murid-murid? Okey, kita teruskan. Kawasan pegangan. Apa tu kawasan pegangan? Kawasan pegangan, okey,
kawasan pegangan. Disebabkan para pembesar mempunyai tanggungjawab menegakkan dan mempertahankan kedaulatan Sultan dan Kerajaan Melaka. Mereka juga perlu melaksanakan tanggungjawab tersebut atau tugas tersebut dengan jujur dan bijaksana sehingga menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang gemilang. Sokongan padu dan taat setia daripada pembesar kepada Sultan sangat penting untuk membina kerajaan yang kuat dan maju. Untuk meningkatkan sokongan tersebut, Sultan telah memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah, sungai atau pulau. Kawasan pentadbiran pembesar tersebut dipanggil kawasan pegangan. Okey? Boleh faham? Sebab peranan pembesar di sini adalah sangat penting. Okey? Peranan pembesar adalah sangat penting. Jadi, Sultan perlu mendapat sokongan daripada pembesar-pembesar ini. Sultan perlu mengiktiraf pembesar-pembesar ini. Oleh yang demikian, sebagai menghargai jasa ataupun untuk memastikan sokongan daripada pembesar-pembesar ini terus kekal kepada Sultan, Sultan akan menyerahkan beberapa kawasan, wilayah, sungai ataupun pulau. Kenapa diberi sungai? Sungai ini merupakan jalan pengangkutan utama waktu itu. Boleh faham? Kalau ada orang nak angkut biji timah dan lalu pada sungai tersebut, mereka kena bayar tol waktu tu. Okey, atau pulau kepada pembesar. Jadi kawasan yang diserahkan itu kita akan panggilnya sebagai kawasan pegangan. Okey. Yang pertama, bendahara. Kawasan pegangan bendahara ialah Muar dan Bentan. Yang kedua, penghulu bendahari. Kawasan pegangan penghulu bendahari ialah Kampar dan Sening Ujung. Yang ketiga ialah Laksmana. Kawasan pegangan Laksmana ialah Temasek. Temasek ini adalah Singapura, pulau. Seterusnya, Hulu Balang. Kawasan pegangan Hulu Balang ialah Sungai Raya dan Siantan. Okey. Kawasan pembesar mengutip cukai dipanggil kawasan pemakanan. Okey. Di sini kamu perlu faham Temenggung. Temenggung tiada kawasan pegangan. Boleh faham? Selain daripada pembesar-pembesar ini, Sultan juga akan melantik pembesar-pembesar lain untuk mengutip cukai atau menghantar ufti. Okey, kawasan-kawasan pembesar mengutip cukai ini akan dipanggil sebagai kawasan pemakanan. Sebabnya dari kawasan tersebut raja atau sultan akan mendapat hasil. Uji minda anda. Pertama, bendahara Melaka mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pembesar lain. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan keistimewaan tersebut? A. Diberi persalinan yang istimewa. Persalinan di sini bermaksud pakaian. B. Boleh melaksanakan hukuman mati. C. Mempunyai kuasa menggantikan Sultan. D. Menjadi penasihat kepada Sultan dalam pentadbiran. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Jawapan dia ialah C. Okey, pembesar-pembesar lain, kalau Sultan tak ada, dia tak boleh buat apa, boleh faham. Tapi bendahara dia boleh menjadi pemangku Sultan. Okey? Faham?
Apakah faktor yang membolehkan Melaka berjaya mematahkan serangan Siam? Kebijaksanaan pemimpin. Laksmana memainkan peranan penting dalam memantapkan kedudukan politik Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah peranan Laksmana? Mengetuai sistem pentadbiran 4 lipatan salah sebab ketua menteri atau menteri yang utama ialah siapa? Bendahara. Keselamatan dan keamanan penduduk serta penduduk dijaga oleh Temenggung. Memungut cukai di negeri takluk bukan tugas utama. Salah satu tugas utama Laksmana ialah mengetuai utusan kerajaan Melaka ke luar negara. Boleh faham? Seterusnya, Sultan Melaka berjaya mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur. Apakah faktor yang menyebabkan kemantapan pentadbiran Melaka? Setakat sekarang kita lihat peranan pembesar 4 lipatan. Okey, pusat perdagangan merupakan topik yang kedua. Okey. Yang kita akan sambung dalam kelas yang akan datang. Setakat pentadbiran yang sistematik, ada sebarang soalan murid-murid? Okey.